Jeku J7 guys, 2024. Dekat sebelah saya ni ada yang all wheel drive dan juga ada two wheel drive guys. Apa beza dia? Jom kita tengok. Okey guys, untuk kedua-dua kereta ni pakai enjin 1.6 liter turbo dengan 7 speed di city. Tapi two wheel drive tu lebih ringan dan laju sikit. 0 ke 100 dalam 9.2 saat saja guys. All wheel drive pula ambil masa 9.9 saat tapi dia bagi lebih grip bila jalan licin guys. Okey guys, untuk penggunaan minyak dia pula, two wheel drive ni lebih jimat. Dia menggunakan 7.0 liter guys. Manakala yang all wheel drive menggunakan 7.7 liter guys. Beza dia sikit saja tapi still reasonable guys. Okay guys, apa yang ketara untuk kedua biji kereta ni? Kalau macam all wheel drive dia ada mode guys. Dia ada 7 mode guys. Korang boleh tengok kat sini. Dia mari dengan eco mode, normal mode, sport mode, snow mode. Lepas tu dia mari dengan mood mode, sand mode dan juga last sekali off-road mode guys. Okey guys, harga untuk kedua biji kereta ni, untuk yang two wheel drive bermula daripada 111,780. Bulanan anggaran dalam 1,300 guys. Manakala yang untuk all wheel drive bermula daripada 119,780. Bulanan anggaran dalam 1,400.